Cantiknya sawah padi. Uish, boleh nampak satu kampung juga. Cantiknya. Mana rumah Haki? Tu, di sana. Tak nampak pun. Ia diselindungi pokok-pokok. Di puncak bukit nanti boleh nampak terang. Ya ke? Tak sabar nak tengok rumah Haki. Jom, cepatlah jalan. Hati-hati. Jalan. Abang! Haki, tolong. Ish, itulah Aki cakap berhati-hati. Abang, Aris elak benda tadi. Apa tak? Hei, tiba-tiba je muncul. Aduh. macam tak ada apa-apa pun. Mari kita tengok. Itu agaknya... Lah, arnab rupanya. Dalam hutan pun ada arnab ke, Aki? Ara ingatkan arnab orang bela je. Ada arnab liar. Spesies ni memang tinggal kat hutan, kawasan berbukit. Uish, jarang nak jumpa. Di dalam hutan, arnab ni sentiasa hidup dalam ketakutan. Ya ke? Mana Aki tahu? Aki tahu sebab ada ceritanya. Ada cerita? Nak dengar? Mestilah nak. Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu, mana nak bunyi buruk ni? Harimau dah datang. kali ni kau lepas. Lain kali kau akan jadi makanan aku. Buat apa tu, Arnab? Ada lagi. Heish, tanya buat apa tu? Dah lari. Nasib kau lah, Arnab. Lagipun, aku dah kenyang. Baru je lepas makan kaum kerabat kau. Tak guna. Kat mana-mana je bahaya. Kenapa menangis? Tengok, habis kau kita mencari mangsa haiwan liar.
Ya, seluruh keluarga aku pun jadi mangsa. Sekarang tinggal aku je. Hutan ni dah tak selamat untuk kita. Ketua Arnab, buatlah sesuatu. Takkan sampai habis semua keturunan kita baru nak bertindak. Dan sampai bila kita nak hidup dalam ketakutan? Aku faham perasaan kamu semua. Aku pun baru terlepas dari jadi mangsa harimau dan ular. Ya. Takutnya. Dah tu. Cepat fikirkan sesuatu. Betul tu. Aku rasa aku tahu siapa boleh bantu kita. Siapa? Siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apa hal ni? Kecil-kecil. Kancil, kau ajalah yang boleh bantu kami. Bantu apa? Bantu kami. Cuk. Bertenang. Cakap terang-terang. Sebenarnya hidup kami semakin hari semakin terancam. Kami hidup dalam bahaya dan ketakutan. Setiap masa ada je kaum kami jadi korban haiwan-haiwan yang lebih besar. Ya, takut nak keluar cari makan. Takut nak jalan-jalan. Hutan ni dah tak selamat dah untuk kaum Arnab. Jadi? Tolonglah kami. Kau kancil yang bijak. Kesianlah kami. Tolonglah kancil. Bagi aku fikir kejap. Macam mana? Kami kaum Arnab dah berbincang. Kami ambil keputusan nak pindah dari hutan ini. Tentu kami akan selamat di tempat lain. Pindahlah. Tapi di luar sana bahaya. Nanti belum sempat keluar. Kami diburu haiwan lain. Aku boleh bantu kamu semua keluar dari hutan ni. Tapi aku tak janji selamat sepenuhnya. Tak apa, kita cuba. Kami semua percayakan kau, Kancil. Jadi, apa rancangannya? Begini, kamu semua keluar dari hutan ni waktu tengah hari. Sebab waktu ni kebanyakan pemangsa tidur berehat. Jadi laluan akan selamat. Betul. Terima kasih, Kancil. Mana benar-benar yang nak? Aku lapar. Makanan depan mata. Habislah. Arnab jadi makanan. Apa dah jadi ni? Kami dikejar harimau. Nasib baik kami sempat lari. Takutlah kami nak pindah ke tempat lain. Nasib kami tetap sama. Kami tetap jadi buruan haiwan lain. Ya, tiada guna lagi kami hidup. Kami sentiasa diancam bahaya dan hidup dalam ketakutan asyik diburu. Baik kami mati sendiri dari mati terus menjadi
maksudnya? Kami semua dah sepakat akan terjun kolam bersama-sama. Jangan takut. Kami tak akan apa-apakan kamu semua. Oh, kami takut. Kami sangka kamu semua nak tangkap dan makan kami. Yolah, kami ni haiwan kecil yang selalu jadi mangsa haiwan yang besar di luar sana. Setiap kali binatang lain hampiri kolam, kami akan bersembunyi. Bila tak ada ancaman, kami semua akan keluar bergembira. Bagusnya kaum katak. Walaupun terancam, tapi masih boleh bergembira. Mestilah. Selagi hidup, kita kena bergembira. Ancaman sentiasa mendatang, tapi kami tak gentar. Janji bijak selamatkan diri. Uish, aku kagum dengan pemikiran positif kamu semua. Biasa je. Apa tujuan kamu semua ke sini? Kami datang nak terjun dalam kolam ni. Hidup pun tak berguna. Seringkali menjadi mangsa pada pemangsa yang kejam. Hutan ni pun dah tak selamat buat kami. Rugi. Kenapa rugi? Rugilah kalau kamu semua persia-siakan hidup dengan terjun ke dalam kolam ini. Betul! Rugi tak dapat nikmati dunia ya! Jadi, apa patut kami buat? Patutnya kaum Arnab jangan lekas berputus asa. Hadapilah segala masalah dan ancaman dengan tabah dan berani. Tapi... Betul tu. Aku setuju dengan ketua katak. Arnab, kamu tengok katak. Kehidupan mereka lebih bahaya dari kaum kamu. Ada pelbagai masalah, tapi tak pernah menyerah kalah. Mereka tetap bergembira menikmati kehidupan. Biasa-biasa je. Kalau nak dikatakan ancaman, mereka lagi teruk diancam. Tengoklah saiz mereka yang kecil. Walau tak diancam, terpijak binatang hutan pun boleh mati. Betul? Betul! Betul cakap kancil tu! Lagipun, inilah kitaran hidup kita. Ada mangsa, ada pemangsa. Lari ke mana pun, kalau kita mangsa, tetap akan jadi mangsa. Terima kasih, katak. Kak Jin, kerana telah menyelamatkan kami dari terjun kolam. Betul tu. Kami sudah insaf. Kami janji tidak akan ulangi lagi perkara ni. Kami tak akan mudah putus asa lepas ni. Baguslah. Anak semua dah sedar. Jadi, nikmati hidup di hutan ni dengan penuh kegembiraan. Akhirnya, kaum Arnab sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Wah!
Jadi, begitulah ceritanya. Kaum Arnab pun hidup gembira, bersatu padu untuk menjaga keselamatan diri mereka. Maknanya Arnab dah tak takut dan pandai jaga dirilah. Betul? Oh, patutlah Arnab tadi nampak Ara terus lari. Dia tahu bahaya. Dah pandai nak hidup. Aki, apa maksud peribahasa sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan? Maksudnya, jika tersalah dalam melakukan sesuatu perkara, eloknya segera kembali kepada jalan yang benar. Ataupun betulkan apa yang dilakukan. Oh. Apa pengajaran cerita ni, Aki? Cerita ini mengajar kita jangan lekas berputus asa dan menyerah kalah. Sebab setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Faham? Faham, Aki. Macam Aki, kalau tak cukup duit, Aki telefon je papa korang. Terus dihantar duit. Selesai masalah. Seronoknya jadi Aki. Ara, ambil ni. Apa? Jangan gaduh. Mari sambung jalan. Ara, nyanyilah lagu pasal Arnab. Boleh je. Abang dengan Aki ikut tau. Mata bulan bersinar, Arnab kecil bangun pagi, udara segar, Arnab lompat sana sini, Arnab lompat, ikut mendaki bukit yang tinggi. Lompat, la 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 la, lompat, la 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 la, sama-sama mendaki sampai ke puncak yang tinggi. Sawah padi terbentang, terlihat jauh sekali. Arnab yang berlari-lari, melihatnya senang hati. Lompat, la 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 la, lompat, la la la, sama-sama mendaki sampai ke puncak yang tinggi. Sama-sama mendaki sampai ke puncak yang tinggi. Dah sampai.